Okay Missy guys, Menteri, selamat Kedai Tomyum. malam. Sekarang kita ada dekat area Nilai. Kita baru lepas jumpa klien. Oh, tengok ni lori ni. So sekarang kita nak cari spot makan macam biasalah. Lepas settle urusan semua, kita nak pergi cari spot makan. Ni dekat Giant Nilai. Bukan Giant. Dataran Nilai. Oh, ramai orang Dataran Nilai malam ni. Malam minggu. So malam ni siapa saya punya driver? Tak lain tak bukan ni orang Sarawak kita. Sawadikap. Kap sudah makan kah? Sudah. Sini je, kita nak terus. Depan jam lah. Depan jam boleh lah. Masuk. Lepas tu ikut mana situ? Sana yang belakang. Cepat. Bagi signal. Depan jam kita ikut kiri. Kita nak cari kedai makan area Bandar Baru Nilai. Dekat mana kedai makan tu? You guys kena tengok nanti dekat mana. Okay, dia bukan jam traffic light. Ini Marlboro. Marlboro ni kedai western. Okay guys, kita cari kedai makan. Kedai makan ni tom yum dia paling sedap lah. Paling sedap di Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab dia punya tukang masak dia ori Thailand. Sana pun boleh tadi. Sana tadi termasuk kiri. Tak perasan. Dah masuk dah. So kita tunggu jap. Lembabnya ke depan ni. Ni Marlboro stick. Dia favorite Cindy. Tak ada favorite, tak sedap. Dia suka chip dia. Marlboro stick ni western. Ni kedai-kedai western. Kita tak nak makan western mari kita nak makan tom yum. Tom yum dia yang memang tom yum padu lah. Semalam kita dah makan tom yum kat kedai tu. So hari ni kita repeat, kita buat video dulu. Okay, kalau korang nak tengok kedai makan ni dekat mana, tom yum dia padu tau. Memang padu gila. Kau padu. Tak ada kedai lain yang boleh lawan kedai ni. Okay, ni dah sampai Bandar Baru Nilai. Apa yang diorang cari malam ni? Kita Dataran Nilai. Malam minggu je pun Dataran Nilai bukan ada apa pun. Atas pergi KL, pergi sini je lah. Atas ni gym Titan Fitness. Okay, kita cari. Area sini dia susah sikit parking. Kita pergi depan lagi. Sini susah sikit parking, penuh. Malam minggu ni mesti penuh orang. Ada parking dok. Macam tak dok je. Sana pun tak ada. Ni baru masuk. Baru sampai. Terus je lah, pusing balik. Macam mana nak masuk? Kena dari sana. Kena reverse lah. Ni ada 2 parking lagi. Kena pusing lah. Pusing sini balik. U-turn. U-turn. So kita dah sampai kedai dia. Tapi kita cari parking sekejap. Kedai dia depan tu je guys. Inilah kedai dia. Mana tadi? Tu sebelah Ativa. Inilah kedai dia, Wawa Seafood. Wawa Seafood dengan Wawa Steak. Kau pernah ingat nama saya? Apa dia? Wawa Zainal. Ingat tak yang viral tu? Apa dia? Yang kat Sabah tu. Kau kena ingat nama saya? Wawa. Wawa apa? Wawa Enterprise. Wawa Enterprise yang kena saman tu. Okay guys, jom kita makan. Kita tengok apa ada yang dalam ni. Okay, jom. Alamak, dah sampai kedai. So saya dah siap order dah. Meji tak siap order lagi. Cepatlah Meji, orang dah lapar ni. Cik. Nanti saya punya makanan sudah sampai, kamu punya belum sampai. Ni belum masin. Banyaknya dia order sampai 5. Baru je 2 air dengan makanan. Jangan menipu Okay guys, ni kedai dia. Kedai makan dekat Bandar Baru Nilai. Nama kedai dia adalah Wawa. Bukan Wawa Zainal Dia ada 3 kedai. Yang ujung kafe, yang 2 tu kedai restoran.
Penuh tau, dalam tu penuh. Ni kita makan kat luar. Niji masih mencari lagi makanan. Dari tadi dia tak jumpa. Saya punya dah order. Apa? Yo, paling mahal tu 27. paling mahal 27. Saya punya baru RM10. Dia punya bang. Okay guys, kita ada dekat mana ni? Bandar Baru Nilai. So kita tunggu kejap, makanan kita belum sampai. Kalau korang nak cari kedai makan tom yum paling sedap area Nilai, korang search Waze je, Wawa Tom Yum, Wawa Restaurant, Wawa Tom Yum. Dia berhadapan dengan McD Nilai. Tu ada McD, sana McD Nilai. McD Nilai seberang jalan, ikut sana depan U-turn. Lepas tu nanti jumpa kedai Wawa ni. Ni kali ke 3 kita makan kat sini. Saya datang sini makan sebab saya suka tom yum dia. Tom yum dia pekat gila guys. Kalau korang nak tengok tom yum paling sedap dekat Malaysia, saya rasa memang kat sini lah. Sebab apa paling sedap tau? Sebab itu hari saya ada tanya owner dia. Saya tanya, tukang masak daripada Thailand ke? Dia kata ya, tukang masak semua daripada Thailand, daripada Nyai. Dan owner dia pun kahwin dengan orang Thailand. So pekerja-pekerja semua ni adalah daripada Thailand. Kalau korang tengok staff pekerja-pekerja orang, style tudung dia memang pakai tudung macam orang Thailand. Okay. So nanti kita akan tengok. Saya suka makan kat sini tom yum dia. Tom yum dia pekat gila. Memang pekat sepekat-pekatnya. Kalau ada semangkuk macam tak cukup. Ini dia punya. Mana? Ada orang ada cakap nak makan nak mana diet. saya punya? Dia nak diet tengok. Saya punya air kosong, nasi goreng ikan masin, dan campur. Ini bukan campur. Kamu punya? Kelapa dimsum celup. Kelapa dimsum celup, tapi apa yang mahal awak punya? Saya punya RM20, awak punya RM27. So air je. Ni orang kuat makan ni. Cuba air sama. Air dia je kurang. Kalau air dia beli air Thailand, dia sama je air dia. Piak. Dia cakap Sarawak sikit je. Itu macam mana? Nak lawak ke atau kenapa? Cakaplah apa-apa. Rambut tak ada satu tu. Cakap Sarawak. Okay, siapa orang ni lah boleh pergi ke sini untuk beli untuk makan dekat kedai tom yum sangat sedap. Ya. Siap ya. Tengok. Kedai-kedai tu apa Riban, boleh pergi ke kedai ni. Kedai Riban. Yang orang Riban dekat ni lah, siapa nak makan makanan Thailand. Okey. Itu makan wanita ni. Maya. Nak murah je. Wis mangan apa urung? Mangan tom yum mah. Yang ni kita tak tahu. Orang iso ngomong Jawa. Jawa lah, dah ngomong Jawa. Seorang cakap Jawa, seorang cakap Iban. Okay guys, kita tunggu makanan kita sampai lagi, okay? Kita tunggu. Okay, so sementara kita menunggu makanan kita sampai, biasa cepat je, itu hari kita datang lewat malam cepat sebab tak ramai orang. Hari ni ramai. So dengan Miji, apa aktiviti hari ni? Kita makan, kerja sambil live. Kerja live house. Kerja live apa? Kita kerja live house, jual produk. Apa? Jual produk. Macam tak makan je suara tak kuat. Ada orang buat saya marah. Stres hari ni ada orang buat stres sebab apa? Telur pecah. Telur pecah apa semua. Mandai je. Adalah kita nak makan aiskrim je. Ini kuat makan aiskrim dia ni. Aduh. Baguslah kuat makan aiskrim daripada kuat makan benda lain kan. So apa isu semasa sekarang? Apa yang anda nak kupas? Kupas. Kita pas Ispaso ke hadapan untuk mengejar apa cita-cita kita yang kita nak dicapai. Kalau lagi kita pandang belakang sampai bila kita nak maju ke depan kan. Ya. Itu dia. Macam tu dia. Ya. Okay. Okay guys, kita tengah pula tunggu makanan sampai belum sampai. Perut kita tak lapar sebenarnya, tapi cuma nak isi perut saja. Yang lapar yang orang sebelah ni .
Cepatlah sikit sampai. Saya tak sabar nak tunggu saya punya tom yum yang paling sedap dekat Malaysia. Kita tengok nanti tom yum paling sedap dekat Malaysia. Ramai orang sana belakang meja depan. Penuh orang. Sana pun ada orang juga. Okeylah, kita tunggu makanan sampai kejap lagi. Okay guys, RM10. Oh, RM10. Oh, ini mie celup. Mie celup. Bihun celup. Wah. Bihun celup by Wawa. Kak, minta ni. Bihun celup Thailand, original Thailand. Ini apa ni? Radish. Ini adalah daging rusa. Oh, daging rusa. Daging rusa, daging penyu, Kura-kura, monyet. daging kura-kura. Apa lagi? Ayam serama. Mana saya boleh je tapi serius sikit lah. Dan nama ayam kan. Saya punya makanan belum sampai. Meiji punya sudah sampai dulu. Kelapa saya. Mana kelapa? Okay, abang tu tengah potong kelapa. Kat sini pun ada jual air kelapa guys. Kelapa dia sedap tau. Cepatlah tom yum saya tak sampai-sampai ni. Mana tom yum saya? Tom yum saya cepat sampai lah guys. Kita tengah tunggu tom yum kita belum sampai. Okay guys, so inilah tom yum kita dah sampai. Tom yum paling sedap. Dia pekat tau. Macam tak macam hari tu je. Macam cai sikit kan. Hari tu Tanya pekat. dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu. Sedap. Sedap. Mungkin dia nak komplain. Mungkin ramai sangat kot. Dia punya perisai lari sikit. Tom yum paling sedap kat sini. Tom yum, air kelapa, mie celup dengan nasi goreng. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimsum. Banyaknya dia makan. Jom kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita makan. Okey, Miji sedap. Ni 10/10. Ni kalau paling sedap dekat Malaysia. 10/10. Mau cuba? Tak mau, saya nak tom yum saja. Tom yum dia 10/10. Nasi dia pula 10/10. Sodap, memang sodap. Tak menyesal makan sini. Serius. Tapi kat air kosong. Betul je tak? satu je air kosong. Dia punya slang Thailand. Slang Thailand. Makan dulu. Ini kali kedua saya makan tom yum dia sedap. Besar lah, besar. Mungkin dia tengah masak.
Rasa ya. Sikit je. Kurang biasa. Mi tu rasa. Dah. Rasa Asam. dia punya nasi. Sedap. Ya lah tu. Nasi goreng ikan masin. Macam Chinese buat. Cina buat. Lagi lah benda-benda dah saya kena. Satu dia tak minta saya. Satu lagi. Saya tahu apa ini. Dia akan haji dan aku dan dapat banyak duit tak bagi. Kesian. Tak bagi kesian. Ya, juga nari. Kadang-kadang ada drama-drama. Bapak tak potong. Oh, dia ada potong lah. Tak kita buat. Alhamdulillah, ni hasil kita makan tadi. Habis dah tom yum. Memang sedap tom yum dia. Tom yum dia memang sedap. Kau Tu pula habis. udang je lah satu. Dah kenyang sangat dah. Meiji tak habis. Habis. Cuma tu tinggal dia punya ni je. Saya punya tak habis. Nasi saya makan separuh. Pembazir. Diet. Ni ada tadi budak Form 1. Form 1 dah jual coklat, dah kesian dia. Kita tak makan coklat sangat. Tapi support lah beli kan. Kesian tengok. Budak-budak lagi ni ada. Mana tadi budak dia dah pergi mana dah. Okay. So hari ni kita dah selesai makan dekat kedai Wawa. Okay. So siapa-siapa yang orang berdekatan dengan area Nilai, Nilai Bandar Baru Nilai. Kedai ni dekat Bandar Baru Nilai. You guys boleh datang sini cari Wawa Seafood. Wawa Seafood dekat Bandar Baru Nilai, berhadapan dengan McD. Tu McD sana. McD. Kedai kat sini. Kedai dia depan sini. Okay, kita nak balik dah. Okay Meiji, hari ni makan berapa rating? 10 per 10. Banyak tu. RM10. RM10 besar ni, mangkuk besar. Boleh 2 orang makan tu. Cuma dimsum, tu dimsum baru sampai. Habis dimsum Meiji baru sampai. Ingatkan tak sampai. Sampai dah. Saya buka. Banyaknya. Berapa biji ni? Ingatkan 5. Dalam kamar tu 5. Habiskan. Jom kita makan dimsum dulu guys. Dulu. Okay, kita dah selesai makan. So hari ni makan berapa? RM47 je untuk 2 orang. Tak sampai RM50. Okay lah, murah. Kalau ada 1, 2, 3, 4. 4 minum, 1 air. Yang penting tom yum habis, mi habis, nasi dia tak habis sebab dah kenyang. Ni pun habis. Dia dah habis. Ni asyik dia Sebab dah kenyang. Ni orang paling kuat makan. Dah, jom kita balik. lipas tu. Kalau betul. Hah? Lipas tu. Jom, jalan dulu. Penuh. Ni dapur depan dia. Ni kerang bakar, rebus. Aku bawa api. Dimsum. Jom. Ni kedai dia. Penuh. Dia ada 3 kedai, 3 pintu. Penuh. Yang sini cafe dia.
Kita dah salah dah ni. Ni cafe dia kan? Ni cafe Wawa House and Coffee. Jom. Ada apa tu? Ada Sedap makan sini. Next time kita boleh makan lagi. So now kita nak balik dah. Dah balik. So inilah dia Wawa House and Coffee. Yang sini Wawa Seafood. Sebelah dia seafood, sebelah dia cafe. Dah. Kita nak balik dah guys. Perut sudah kenyang. Perut sudah kenyang, kita nak balik. balik tidur. Simpan nanti nak makan malam-malam ke bila-bila. Okay, so Miji, kenyang? Ya, terima kasih di sponsor malam ni. Semoga dimewahkan rezeki lagi. Amin. Berapa rating? 10 per 10. 10 per 10. Siapa yang pergi nilai wajib pergi sini. Berpeluh makan Miji. Pedas. Okay dah guys, jom kita nak balik. Nasi dia banyak. Nasi kamuk. Dia macam-macam menu ada kat sini. So siapa-siapa orang nilai bolehlah try kat sini, okay? So guys, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa support, subscribe, like, share channel kami Andy Berjakuk TV. Jumpa Thanks lagi. for watching.